Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dibukakan pintu hati untuk memahami ayat-ayat Al-Quran tu. Kemudian dikurniakan ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amal yang Engkau redai, ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua bapa, guru-guru kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah kembali kepadamu, ya Allah. Okey, ayat pada malam tu kita sambung daripada ayat 27 hingga 33 dengan dua orang peserta ajak malam tu. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Okey, sihat. Sambil-sambil kita rakam dan mungkin kawan-kawan kita dapat dengar balik lah. Okey. Sebelum kita masuk kepada ayat 33 ni, kita cuba revise balik daripada awal lah kita tengok kan. Kisah tu bermula dengan kita undur dulu sedikit. Kita undur sikit macam kita nangga drama nak. Mungkin kita buka drama episod 20 terus. Pening pala tu. Siapa tu? Kena jadi macam ya tu. Jadi kita review sekejap. Okey, kisah tu bermula dengan Nabi Zakaria lah. Mula-mulanya bukan cerita Siti Maryam. Pada awalnya bukannya terus masuk Siti Maryam. Allah cerita pasal Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang dah tua, rambutnya dah putih, badan pun dah lemah, isteri pun dah tua. Ikut logik akal manusia, mustahil dapat anak. Tapi Nabi Zakaria si putus asa. Dia berdoa perlahan-lahan kepada Allah. Orang tua dulu selalu ada anak. Mun manusia si mampu nolong, Allah masih mampu. Lalu Allah pun kabulkan doanya. Lahirlah Nabi Zakaria. Tu mau ajar kita. Mustahil bagi manusia, si mustahil bagi Allah. Kemudian bila dah lahir Nabi Yahya, barulah masuk kepada cerita Siti Maryam. Lepasnya Allah ngembak kita kepada kisah Siti Maryam. Siti Maryam tu perempuan yang solehah gila. Dia suka beribadah sampai Allah pilihnya daripada ramai perempuan. Bayangkan, cuba kita bayangkan, punya sekolah ada 1,000 pelajar, 1,000 murid. Guru pilih seorang je jadi wakil sekolah. Cemialah lebih kurang kemuliaan Siti Maryam tu. Kemudian malaikat datang. Satu hari Siti Maryam hanya duduk seorang diri. Hanya duduknya bukan duduk saja, tapi nya beribadah, berzikir apa semua nak. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang kacak gila. Sebenarnya bukan lelaki biasa. Itulah malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia. Sebab malaikat Jibril pun selalu juga masa Nabi SAW punya menjelma sebagai seorang yang tua. Tiba-tibanya datang depan Nabi, dia berlanggar lututnya sama lutut lah. Dia nanya Nabi, dia nak mengesahlah apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Itu ada dalam hadis. Maknanya Sayyidina Jibril ni dia selalu menyamar sebagai seorang manusia. Okay. Itu malaikat Jibril yang datang menjelma sebagai manusia. Mun kita tengah duduk seorang di rumah, tiba-tiba ada orang muncul. Nan terkejutlah kita nak. Siti Maryam punya takut juga sebabnya manusianya ada perasaan.
terus minta perlindungan daripada Allah. Jadi kita nampak di situ orang yang dekat dengan Allah bilanya takut bukannya menjerit orang dulu, tapi yang pertama diingat ya Allah, macam terkejut ya Allah. Jadi seterusnya malaikat punya madah, wahai Siti Maryam, Allah mau bagi kita seorang anak. Lalu Siti Maryam heran, macam ni boleh jadi tu? Aku tu belum kahwin, si pernah disentuh orang lelaki. Jadi pertanyaan Siti Maryam tu bukan sebab ia ragu tentang kuasa Allah. Yang ia cuma nak tahu, ia cuma mau tahu macam ni Allah mau jadikan perkara tu berlaku. Macam kita juga, munya Dr. Madah, Makcik, dah sihat? Makcik, dah sihat? Kita pun nanya. Kita tanya, macam ni aku boleh baik? Doktor tanya je, makcik dah sihat? Kita pun tanya balik. Tanya balik doktor, macam si percaya lah. Nak bagi yakin. Sifat manusia kan. Macam orang madah, kenanya ini sakit. Sakit tu. Nak bagi yakin, kita tahu dah. Kadang-kadang tu, dah mati tu sebabnya pernah hidup. Ya. Tapi sifat manusia, mau tahu juga. Jadi, macam ni boleh baik tu. Bukan sebab si percaya, tapi mau tahu caranya macam ni. Lalu Allah madah kun fayakun. Maknanya Allah jawab. Semua tu mudah bagi Allah. Maknanya Allah cuma berkehendak je, terus jadi. Barang mau jadi. Jadi kadang kita tu terlalu fikir logik. Jadi Allah nak kurangkan logik akal kita tu. Jadi Allah mau ajar logik manusia ni sebenarnya ada limit, ada had. Dan kita dapat membezakan dengan kuasa yang mencipta kita. Iaitu kuasa Allah tu si ada had, si ada limit, unlimited. Jadi logik manusia tu ada had. Okay. Seterusnya, bila dah hampir Siti Maryam bersalin, nak beranak dah tu. Siti Maryam tu dalam keadaan seorang diri. Saya ada bidan, saya ada mak, saya ada saudara, saya ada ambulans, saya ada telefon. Zaman tu belum sempat sakit sikit, dah call anak. Ambil mak pergi hospital. Jadi Siti Maryam macam ni, seorang dirinya. Bayangkan berat ujiannya. Dah lah dapat anak si ada lelaki. Lepasnya nak kena beranak seorang-seorang. Okay, jadi Siti Maryam di situ dah ada perasaan hampir putus asa. Sampai Siti Maryam madah, munya aku mati sebelum tu bukan sebab si beriman, tapi dia rasa ujian tu terlalu berat gila. Jadi sebenarnya nak ajar kita, dia nak ajar kita yang ada gini tu lah. Orang beriman pun dia boleh sedih. Orang soleh dan solehah pun boleh menangis. Yang penting di situ dia nak ajar, jangan putus hubungan dengan Allah. Itu yang penting. Okay. Kemudian dalam keadaan yang paling susah, Allah turunkan pertolongan. Ada air, ada buah tamar, ada makanan, ada minuman. Yang menariknya, Allah nyuruh Siti Maryam goncang pokok tamar. Munya ikut logik, perempuan ni tu baru lepas bersalin, ni kuat. Nak goncang pokok tamar tu, kenanya Allah perintahnya suruh goncang pokok tamar tu. Jadi sebenarnya di situ Allah nak ajar kita, walaupun Allah tu boleh je
mau gugurkan buah tanpa kita pola apa-apa. Sebab Allah dah tunjuk dah kuasa kepada Siti Maryam sendiri dan Nabi Zakaria pun pernah nanggap ada makanan tiba-tiba di tempatnya berzikir. Jadi di mihrab tu, jadi sehinggakan Nabi Zakaria nanya Siti Maryam, sini dapat tu. Ni Nabi Siti Maryam ada tu daripada Allah, min indillah. Makanan tu boleh ada. Jadi Allah boleh menjadikan sesuatu tu tanpa perlu logik manusia pun. Okay. Jadi walaupun Allah mampu mau gugur je buah tamar tu tanpa pola apa-apa, jadi Allah tetap nyuruh kita sebenarnya Allah suruh kita ada usaha lah. Orang kampung Madah macam ni, mun mau ikan turun juga ke sungai, siapkan duduk atas rumah nunggu ikan melompat masuk kuali atau masuk periuk. Jadi itu sebenarnya nak beri manusia tu ada usaha lah sikit nak nanggar kita tu ada usaha. Jadi lepas semuanya selesai, Allah nyuruh Siti Maryam balik kampung. Sebelum balik kampung, Allah bagi satu arahan yang pelik. Kita jangan kelakar dengan sesiapa. Mungkin kita lagi kena fitnah, lagilah banyak kita mau kelakar nak bela diri kita nak. Tapi Siti Maryam Allah dah beri arahan. Mungkin kita balik kelak, kita jangan kelakar dengan siapa-siapa. Jadi Siti Maryam Allah suruhnya diam. Si perlu kelakar dengan siapa-siapa. Duduk diam. Kena. Sebab Allah sendiri yang akan membela Siti Maryam. Barulah kita nak masuk kepada ayat yang pada malam tu, ayat 27. Baru kita nampak jalan ceritanya tu. Okey, di situ kita sambung kepada ayat 27. 27-nya dia dah balik dah. Dia dah balik, dia dah lepas bersalin. Dia lepas bersalin, dia dah nak balik lah. Balik kampungnya. Sebabnya keluar kampungnya ketikanya dalam keadaan yang syarat dah nak beranak. Dia kena pergi ke tempat lain daripada jauh. Okey, kita nak sambung kepada ayat perjalanan pulang yang membawa beban ujian. Dia pada mengasingkan diri, kemudian dia bernazar untuk duduk diam, kemudian akan bertembung balik dengan akan jumpa balik dengan masyarakatnya, kaumnya. Okey. Bayangkan suasana kampung, seorang perempuan yang semua orang kenalnya baik gila. Tiba-tiba dia ngendong bayi, dia ngembak bayi. Apanya reaksi, apanya orang kampung akan madah padanya. Dia dah boleh tahu apa yang nak dipadah oleh orang kampung. Mungkin ni benda ni akan jadi fitnah lah ceritanya. Okey. Jadi di situlah bermulanya cimninya kisah Nabi Isa yang berkelakar ketika kecil. Okey, kita nak sambung pada ayat 27 lah malam tu. Ayat 27 sampai 33 tu. Okey, jadi Siti Maryam balik kampung tu. Jadi Siti Maryam balik ke kampungnya sambil ngembak bayi, anak kecil. Dulu-dulu di kampung kita ada perempuan keluar lama gila. Tiba-tiba balik dukungan. Macam ni, apa akan jadi? Belum sempat dia masuk rumah, makcik A dah berbisik dengan makcik B. Makcik B sambung lagi berbisik dengan pakcik C.
Nah, begitulah seterusnya C, D, E, F, G nak. Petang ya satu kampung dah tahu cerita. Nah, macam biarlah. Macam biarlah ujian Siti Maryam. Bezanya Siti Maryam tu adalah orang yang benar. Tapi orang belum tahu kebenarannya. Okey. Jadi manusia tu ia cepat menghukum sebenarnya. Allah tunjuk perangai, Allah mau tunjuk sikap, mau tunjuk perangai manusia tu. Nampak sikit je, terus pola cerita. Orang tua dulu selalu pesan, jangan dengar sebelah telinga je. Munya orang datang madah, si tuknya macam tu nak. Jadi ibu kita terus percaya sebenarnya sebab mata manusia tu nya nangga luar, Allah nangga hati. Tu beza dia. Jadi ada hukuman dari melalui pandangan zahir. Jadi dalam Al-Quran disebut, kemudian Siti Maryam mengembak anak itu kepada kaumnya dengan mengendongnya. Jadi dalam tafsir disebut fariya, iaitu satu perkara yang amat mungkar, luar biasa buruknya dan menyalahi daripada adat kebiasaan. Dia menyalahi adat. Jadi kesan dia kepada emosinya lah. Kaumnya bertanya. Jadi dia terus menjatuhkan hukuman. Jadi Siti Maryam dituduh di situ. Pola dosa besar yang mencemarkan kesuciannya. Okey, jadi serang nama keluarga. Jadi kaum Siti Maryam bukannya terus maki, terusnya kecam, tapi sidaknya sebut ayahnya, sebut ibunya. Macam orang kampung kita tu. Anak si Polandia, apalah jadi tu. Padahal bapaknya imam. Lagilah terasa. Ni dia main sebut nama bapaknya ke maknya kan. Dia mudah terasa lah. Sebab nama ibu bapa tu digembak sekali. Sebab ia jaga, sebab tu nak beri kita tu Allah jaga, nak suruh kita jaga nama baik keluarga. Tapi yang lebih penting jaga hubungan dengan Allah. Jadi itulah yang bermulanya bila dah Siti Maryam dah balik kampung. Rami orang kampung tu dah mula dah kutuk lah. Okey, seterusnya di situ ayat 28. Wahai saudara perempuan Harun, ayah kita tu bukan seorang yang buruk perangai dan ibu kita pun bukan seorang perempuan penzina. Ini adalah senjata yang nak serang secara emosi. Iaitu masyarakat ataupun kaum penduduk yang kena Siti Maryam tu. Dia tahulah macam ni keturunan yang begitu suci tu boleh melahirkan hasil yang didakwa kotor tu. Kotor lah sebabnya satunya guna gelaran saudara Harun di situ. Ngembak sekali nama simbol kesucian dan ibadah. Kemudian susu galuh ibu bapaknya. Bapak yang baik yang dikenali, maknanya dikenali dengan kebaikan. Ada rekod kejahatan, maknanya fajir sebut di situ. Kemudian dia gunakan nama ibu. Jadi ibu yang terhormat, menjaga kehormatan diri, bukan penzina, bariyah. Jadi orang kampung tu dia guna serangan secara emosi macam yalah tu. Apa mau jadi tu. Bapa kita tu macam ya. Orang baik lah. Maknanya
dia gunalah saudara harum di situ. Ada orang keliru pasal saudara Harun di situ. Tu bukan adik kandung Nabi Harun. Nah, macam kita tu. Kita orang tunggah apa di Sarawak tu, Apai, Inai, Pak Haji. Bukan sebab ia ayah kita semua. Itu adalah gelaran hormat. Dalam bahasa Arab dulu macam biarlah. Dia istilah tu sebab dia mengambil nama orang yang baik. Dia menggunakan nama orang yang baik. Jadi dia Siti Mariam memang keturunan Nabi Harun. Nabi Harun tu siapa tu? Nabi Harun tu iaitu abang kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Okey, jadi dia menggunakan kenaknya yang disebut Harun di situ, Sayyidina Harun di situ. Semuanya kita kena faham di situ. Bila kita nanggar kepada secara ayat tu secara nyata, secara huruf di situ, kita tidak melalui tafsir, mungkin kita keliru di situ. Sebab dalam surah tu disebut Saudara bapa. kaum Maryam tu nyemadah, ya ukhta Harun. Wahai saudara perempuan Harun. Seolah-olah kita nanggar di situ adalah dua beradik, adik-beradik lah dengan Sayyidina Harun, dengan Nabi Harun. Kami yang terus terfikir, Nabi Harun kah? Nabi Harun kan aban Nabi Musa. Jarak zaman sidaknya dengan Siti Mariam tu beribu tahun. Macam ni Siti Mariam boleh jadi adik Nabi Harun? Mungkin kita nanggar kepada terjemahan lah. Memang terjemahan tu ukhti tu saudara kandung lah. Tapi cumanya kita kena ingat dalam bahasa Arab dulu perkataan saudara semestinya adik-beradik kandung. Orang Arab ni rapat dengan adik-beradiknya. Kadang-kadang macam kita, bapa saudara yang rapat, yang jaga kita tu, kadang-kadang kita panggil bapa. Padahal tu statusnya adalah bapa saudara. Jadi digunakan untuk menunjukkan seseorang tu daripada keturunan, keluarga ataupun yang mengikut jalan hidup orang tu. Jadi macam kita lah, monya ada orangnya sangat kuat gila ngajinya. Nya belajarnya kuat gila. Jadi orang madah lah. Ya tu anak murid Tok Guru. Nyesik bermaksud mena-mena anak kandung, anak murid Tok Guru. Atau kita madah, dia tu orang haji. Jadi siklah bermaksud semua orang dalam keluarganya bernama Haji. Maksudnya orang tu berasal daripada keluarga atau keturunan yang terkenal dengan agama. Demikianlah maksud saudara Harun tu. Kena Nabi Harun disebut di situ. Nabi Harun ialah seorang Nabi yang terkenal dengan kuat ibadahnya, jaga agama, berasal daripada keluarga yang mulia lah. Siti Mariam pulanya berasal daripada keturunan dari Nabi Harun, iaitu Bani Israel, daripada keluarga Imran. Kalau kita nanggar kepada surah Ali Imran tu, itulah keluarga Siti Mariamnya yang sebenarnya. Tapi dia ada keturunan lah. Jalur keturunan tu Nabi Harun, Nabi Musa. Jadi orang kampung tunggahnya, wahai perempuan daripada keluarga Harun. Jadi di ayat di situ sebut ukhti Harun. Ya ukhti Harun. Yang berbahasakan. Jadi kita tu daripada maksudnya kita tu daripada keluarga orang alim lah. Keluarga Nabi, keluarga baik-baik. Tapi kenanya disebut macam ya. Nya bukan sebab memuji. Sidaknya sebenarnya menyindir. Dia menyindir ataupun peli kan. Lebih baik, lebih kurang macam ya lah. Macam orang kampung madah. Kita tu anak Tok Imam bah. Kita tu cucu ustaz bah. Mak kita orang kuat surau tu. Tapi kena jadi macam ya tu. Nangga.
Kita nanggap di situ bahawa ayat tu sebenarnya satu sindiran yang sangat pedih. Dia nak main emosi. Sidaknya bukan sekadanya nak menghina Siti Mariam. Sidaknya menghina nama baik seluruh keluarganya. Bukan nak tuju tu kepada Siti Mariam je, tapi seluruh kepada keluarganya. Di kampung dulu kita semua orang kenal semua orang. Semua orang kenal. Semua orang Munnya seorang budak buat hal dalam kampung kita tu, orang bukan sebut nama budak ya aja. Biak je tak. Tapi dia sebut habis nama bapaknya, keluarganya. Anak si Awang lah ya. Polah benda tu. Cucu Pak Imam lah ya. Jadi terusnya guna keluarga. Macam biarlah berlaku pada Siti Mariam. Jadi kaumnya Madah, kita tu daripada keluarga Harun. Bapak kita orang baik. Mak kita perempuan solehah. Macam ni boleh jadi macam tu. Jadi macam tu lah tiba-tiba ngembak anak. Jadi sidaknya menyangka Siti Mariam telah melakukan dosa besar. Sedangkan hakikatnya Siti Mariam suci dan dipilih oleh Allah. Siapa nak percaya? Jadi apa yang nak disampaikan di situ, ia ada satu pengajaran yang besar. Kadang-kadang orang menyerang kita secara terus. Nya serang secara straight to the point lah. Tapi nya guna nama keluarga. Nya ungkit. Sidaknya ungkit ibu bapa. Nya ungkit keturunan. Jadi kita cepatlah terasa nak. Tapi Allah menunjukkan bahawa kemuliaan seseorang tu bukan diukur dengan sangkaan manusia. Tapi Allah yang akan nilai. Jadi apabila kita masuk kepada ayat 28, kita dapat simpulkan dengan satu ayat yang mudah kita ingat, iaitu orang kampung nanggah nama keluarga. Tapi Allah nanggah kesucian hati. Sebab tu, walaupun seluruh kampung menuduh Siti Mariam, Allah sendiri yang akan bersihkan namanya melalui mukjizat Nabi Isa. Itulah sebenarnya. Jadi sebab itulah Nabi Isa nya boleh berkelakar nak. Kecil dah boleh membela maknya. Jadi cumanya itulah yang nak dicerita daripada ayat tu, daripada perkataan tu. Ia sebut di situ tu. Ayat 28 tu. Ya ukhta Harun. Ya ukhta Harun. Okey. Ya ukhta Harun. Ayat pada 28. Ayat 29. Ayat 29. Jadi Siti Mariam nya ada berkelakar lagi. Ada berkelakar. Nya cuma tunjuk je. Pakai tunjuk je. Guna tunjuk-tunjuk dengan jari je. Mungkin kita tu mungkin dah buka dah nak dah rasa kita tu lain. Mungkin kita zaman tu siap pola live TikTok ke Facebook ke. Jadi Siti Mariam tu nya diam je, duduk diam je. Sebab Allah dah beri perintah, beri arahan. Kadang-kadang diam tu bukan tanda kalah sebenarnya. Diam tu sebab yakin Allah akan belanya. Jadi dia bila dah diam, dia tunjuk je, dia menggunakan isyarat. Dia menggunakan isyarat. Dia guna isyarat, jadi itu adalah cara Siti Mariam. Jadi ulama juga daripada cara Siti Mariam tu menggunakan isyarat, ulama ambil hukum bahawa isyarat boleh jadi satu perkara yang berhubung atau berinteraksi, berkomunikasi lah. Contohnya dalam kelas, guru tu nanya, siapa belum pergi siap kerja sekolah. Jadi semua diam je. Duduk diam. Jadi kawan sebelah
buat-buat mata lah. Nak kita pun terus faham. Si perlu berkelakar pun nak tunjuk-tunjuk je. Adalah isyarat main-main mata ke kawan sebelah tu. Jadi itu isyarat. Itu maknanya itu tanda kita berkelakar sebenarnya. Cumanya si berkelakar dengan suara. Okey. Seterusnya adakah engkau tahu mempermainkan kami itu biak yang masih dalam buayan. Jadi Siti Maryam berpegang teguh pada nazarnya dengan menunjuk ke arah bayi di dalam buayan. Okey, inilah mukjizat antara mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa boleh berkelakar ketika kecil. Mukjizat paling besar iaitu bayi itu baru lahir terus berkelakar. Perkara pertama Nabi Isa sebut bukannya aku anak siapa, tapi aku hamba Allah. Itu disebut situ. Qala inni abdullah. Sungguhnya aku tu hamba Allah. Bukan aku nak madah anak siapa, tapi nya madah. Qala inni abdullah. Okey, aku tu hamba Allah. Maksudnya perkara paling penting dalam hidup bukan siapa keluarga kita, tapi hubungan kita dengan Allah. Tu jadi nak madahnya. Okey. Jadi di situ perbuatan Siti Maryam memberi isyarat tangan membuahkan satu asas penting dalam perundangan Islam sendiri, dalam syariat sendiri. Ulama mazhab Maliki dan Syafi'i menetapkan isyarat orang yang boleh berkelakar, berkata-kata bisu adalah sah diterima dalam urusan jual beli ke, hukuman ataupun syahadah, saksi. Boleh ngembaknya orang bisu tu boleh ngembak jadi saksi. Mungkin isyarat tu dapat dipahami, maksudnya ia menepati kedudukan yang sama kukuh dengan perkataan lidah juga. Jadi Siti Maryam tu, isyarat Siti Maryam bukan tindakan terdesak, tapi ia satu komunikasi yang rasmi yang mendahului daripada mukjizat Nabi Isa tadi. Okay, jadi seterusnya ayat 30. Ayat 30 yang ada suara yang dah memecahkan kesunyian tadi. Suara tu lah yang memberi jawapan. Tiba-tibanya, jadi orang duk tuduhnya, orang kampung duk tuduhnya, tiba-tiba bayi kecil tadi berkelakar. Bayi yang masih menyusu tu menjawab bantahan kaumnya dengan fasih lagi. Bunyinya adalah telo. Tapi jelas menyatakan dirinya, iaitu qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. 3 perkara disebut situ. Sungguhnya aku tu adalah hamba Allah, pengakuan yang pengabdian mutlak, menafikan sifat ketuhanan ke atas dirinya. Maknanya dia bukan Tuhan. Maknanya dia nak menolaknya tu adalah sifat Tuhan tu duduk atas dirinya, tapi dia madah tu aku hamba Allah. Bila kata hamba Allah, aku ni dicipta lah. Lepas tu yang kedua iaitu nyalah memberikan kitab, iaitu Injil. Jadi Nabi Musa diberikan kitab Injil kepadaku. Ini sebagai jaminan turunnya wahyu daripada masa depan. Yang akan diberikan kitab Injil kelak. Wa ja'alani nabiyya, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Itulah pembelaan yang paling agung, yang paling besar buat maknya Siti Maryam. Seorang nabi mustahil lahir dari keturunan yang kotor. Itu yang menjawabnya. Yang menjawab tuduhan orang kampung tadi, siap guna dengan nama keturunan bagai nak. Jadi itu dah dibelanya. Okey, ayat 31 adalah Nabi Isa sebut 3 perkara tadi. Sehingga Nabi Isa sebut 3 perkara besar, iaitu solat, zakat dan perkara yang membawa manfaat. Maknanya orang baik bukan sekadar rajin beribadah,
Tapi orang lain pun rasa selamat bila kita dapat bersama dengan orang-orang yang rajin buat amal soleh tu. Jadi kita nanggah monya orang nampak kita datang, orang rasa lega. Bukan sebab bukan terus kita tu sembunyikan dompet ke duit ke. Jadi sebenarnya dia rasa selamat. Rasa selamat bila orang baik tu dia bukan sekadar rajin beribadah aja, tapi dia ada rasa panggil aura lah. Aura. Kita orang soleh datang tu, orang yang baik tu, kita rasa ni ada tu, rasa kita tu selamat. Okay. Ayat 32 iaitu Nabi Isa nya berbuat baiklah, berbakti. Wabarron dia disebut ayat situ. Wabarron biwalidati. Jadi Nabi Isa sangat berbakti kepada ibunya. Wabarron biwalidati. Jadi satu ketetapan untuk pola benda yang baik. Jadi ini tu adalah arahan kepada kita lah. Supaya buat baik kepada ibu bapa, bakti pada ibu bapa, taat kepada ibu tu diletakkan seiring dengan ketaatan beribadah kepada Allah. Tu menjadi pengesahan bahawanya adalah memiliki ibu tanpa bapa. Yang memberi pengesahan. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyyan. Itu disebut di situ. Jadi yang menariknya ialah dalam ayat tu hanya disebut ibu. Sebab memangnya siap ada bapa. Sebab baginda Nabi Isa tu siap ada bapa. Jadi disebutlah ibu. Jadi Allah sendiri mengangkat kedudukan Siti Maryam. Jadi pengajarannya maknanya syurga itulah yang dikatakan syurga masih di bawah redha keredaan ibu. Bukannya di syurga tu keredaan ibu. Mak ya. Jadi dia sebut mak dulu. Sebab walaupun dia tak ada bapa. Ini penting maknya tu. Jadi itulah bahawanya itu dah dia sampai dikata syurga tu di bawah tapak kaki ibu. Maknanya keredaan di situ, bukannya bawah tapak kakinya ada syurga, tapi reda dia tu. Dia suka. Ayat seterusnya walam yaj'alni jabbaran syaqiyyan. Di situ nak menolak kepada keburukan, bukan seorang yang menindas, bukan orang yang takbur ataupun orang yang kejar. Jabbaran, bukan seorang yang derhaka dan bawa kepada kecelakaan. Itu dipanggil syaqiyyan. Jadi dia suruh pola nak tetap di situ adalah kebaikan dan jangan jadikan tu keburukan. Menindas. Ada orang yang tindas maknya sendiri punya tindas. Nya zalim, nya rasa ego dengan maknya, dah kejam dengan maknya. Jadi di situ dia nak ajar kita. Itu ada sifat jabbaran dengan syaqiyyan. Jangan derhaka. Okey, ada 3 ayat 33 tu di situ ayat yang terakhir lah tu. Jadi ada 3 saat yang paling mencabar manusia. Sebenarnya Allah nak ajar kepada kita 3 cabaran, 3 halangan yang paling besar, iaitu 3 saat yang paling mencabarlah bagi manusia. Iaitu ketika lahir, ketika mati, ketika dibangkitkan semula, ketika dihidupkan semula. Pada 3 saat tu lah Allah beri salam kesejahteraan kepada Nabi Isa. Maknanya, monya Allah jaga seseorang pada 3 saat paling susah tu, Allah juga mampu jaga kita dalam masalah harian kita, dalam kehidupan kita. Maknanya, monya 3 benda, 3 perkara tu Allah dah boleh jaga. Jadi sik mustahil dah Allah tak boleh jaga kita ketika menjalani kehidupan. Jadi
Di situ juga Allah nak cerita bahawa Allah jaga seseorang tu pada 3 saat yang paling susah tadi. Lahir, ketika mati, ketika dihidupkan semula. Jadi Allah juga mampu jaga kita dalam masalah harian kita tu, dalam kehidupan kita, iaitu kelahiran, kematian, kebangkitan. Okey. Ayat seterusnya iaitu dia nak cerita di situ ialah sifat Nabi Isa tu sendiri. Maknanya apa yang kita dapat simpulkan bahawa Nabi Isa tu ada 9 sifat besar. Yang pertama, dia sebagai hamba Allah, dia sebagai penerima kitab, dia sebagai Nabi, dia membawa rahmat, solat, zakat, olah baik kepada ibu bapa, nyesik zalim dan mendapat kesejahteraan Allah. Jadi kita mau ikut Nabi Isa AS, bukan tunggu polah benda yang besar. Kita mulakan dengan jadi orang yang memberi manfaat kepada orang sekeliling je. Jadi manusia nanggah apa? Luaran. Allah nanggah apa? Itu Allah nanggah kebenaran, manusia nanggah pada luaran. Jadi hari itu kita nanggah media sosial pun sama. Nanggah benda yang di luar je. Nah, ada pun nanggah kepada kebenaran. Kadang video dalam TikTok ke Facebook ke 15 saat je boleh merosakkan nama orang. Padahal cerita sebenar sejam. Nah, dia pola 15 saat je. Cerita sebenar tu berjam-jam. Sebab ialah kita jangan cepatlah berkongsi, cepat percaya. Sebab Islam dia suruh kita selidik, kita bayun. Kalau benda-benda yang pasti tu, ni barat mana benda yang ada faedah lah. Semua kita tu di umur-umur yang senja macam ya tu, perlu gig gagu orang muda kini tu. Cepatlah benda tu. Okey, jadi kemuncak Siti Maryam tu Allah nyuruh Siti Maryam diam. Allah sendiri yang akan bela. Kadang-kadang kita tu sibuk mau bersihkan nama sendiri, sedangkan Allah lebih tahu bila masa paling sesuai untuk tunjukkan kebenaran. Orang tua kita madah macam ni. Air keruh, si selamanya keruh. Lama-lama ya jernih jua. Macam biarlah fitnah. Monya kita sabar dan terus bergantung kepada Allah, akhirnya kebenaran tu akan muncul, akan terbit. Jadi mudah-mudahan kisah Siti Maryam tu mengajar kita 3 perkara je. Jangan cepat menghukum orang, bila difitnah jangan panik. Terus bergantung kepada Allah. Kebenaran mungkin lambatnya muncul, tapi Allah pernah terlambat membela hamba-Nya. Jadi mudah-mudahan menjadikan kita orang yang menjaga lidah, orang menjaga sangkaan dan sentiasa yakin dengan pertolongannya. Itu yang kita dapat pada ayat 28 ke 33 lah. Jadi cuma ada satu benda kami madah, ayat orang madah, surah Maryam tu diamalkan oleh kita lah. Untuk memudahkan orang perempuan, dia nak mudahkan bersalin lah. Tapi keseluruhan lah, mungkin dia baca keseluruhan, tapi ada orang yang diberikan ilham bahawa ada satu ayat 23 silap kami, yang ketika ketika Allah perintah Siti Maryam untuk goncangkan pokok tamar, iaitu ni ayat tu, ayat 23. Ayat 23. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'an nakhlah. Ketika Allah perintah untuk Siti Maryam goncang pokok tamar. Ayat tu sebenarnya sangat sesuai. Ada yang Allah berikan ilham lah. Ilham kepada ibu-ibu.
dia beri ketika tu ayat tu adalah paling sesuai ketika kita nak pushkan anak tu. Dia kena baca ayat tu lah untuk memudahkan bersalin. Tu maksud dia. Okay. Dia macam ada macam tu lah nak. Namanya Allah beri ilham kepada hambanya. Mungkin ada seorang ibu mengamalkan membaca surah Maryam ketika hamil. Ketika hamil, dalam tempoh hamil dia baca surah tu. Tapi ketika nak bersalin tu. Jadi dia kena baca ayat 23 tu. Jadi kemudian Allah mudahkan urusannya bersalin. Jadi rahmat Allah. Jadi kita sebelumlah kita nak madah ayat tu memang khas untuk mudahkan bersalin, tapi sebab Rasulullah pun adalah madahnya, tapi yang kita yakini ialah Al-Quran seluruhnya membawa keberkatan dan menjadi penawar, manakala kemudahan tu datang daripada Allah. Ada juga sama lah contohnya, macam orang madah setiap kalinya nak pergi kerja, dia baca surah Al-Insyirah. Terputuskan. Okey, sihat. Nak sambung sikit lagi lah sebelum kita habis. Okey, jadi secara asasnya membaca Al-Quran tu untuk mohon keberkatan, ketenangan dan pertolongan daripada Allah dengan amalan yang baik. Jadi Allah boleh mengurniakan ilham ataupun pengalaman yang baik kepada seseorang tu. Jadi sama juga dengan ulama tu sendiri, dia ada pengalaman peribadi. Boleh menjadi sebab seseorang tu terus beramal, tetapi menjadi hujah dari segi hukum untuk menetapkan kelebihan khusus kepada sesuatu amalan. Jadi dia menolak pengalaman orang, tapi pada masa yang sama dia menjaga adab terhadap agama agar kita sandar, agar kita tu tetap menyandarkan kepada Allah dan Rasul. Okay, walaupun Allah, Rasul menetapkan benda tu wajib, tapi kita boleh amalkan. Okay, yang pertama tadi saya nak tanya berapa jarak Nabi Musa, Nabi Harun dan Siti Maryam yang dikata situ ada ya abati ukhti Harun. Hanya dituduh kata, mungkin orang faham tu Nabi Harun dengan Siti Maryam tu dia dua beradik. Nabi Harun itu abang kepada Nabi Musa. Setidaknya hidup pada zaman yang sama. Sekitar 1200 tahun hingga 1400 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Sebab tarikh kalender yang kita dah guna Januari, Februari, maknanya dia akan bermula pada bermulanya kelahiran Nabi Isa lah. Bermulalah 1, 2, 3, 4 sampai sekarang ni 2026 Masehi. 2000 tahun. Tu itulah kita menjelaskan bahawa bukannya dua beradik sebenarnya, dia menggunakan sebagai keturunan je. Kalau dalam bahasa kita baca betul kat situ, iaitu ukhti itu adalah saudara. Jadi Siti Maryam tu hidup lebih kurang 1300 tahun selepas Nabi Musa dan Nabi Harun. Sebab itulah timbul persoalan, cimni Siti Maryam boleh ditunggah saudara perempuan Harun, sedangkan jarak zaman tu nan jauh, 1000 tahun. Jawapannya ialah ukhta Harun, dan bahasa Arab semestinya bermaksud adik kandung Harun, tapi ia bermaksud daripada keturunan
Nabi Harun daripada keluarga Nabi Harun dan ataupun perempuan yang mengikuti jalan Nabi Harun yang terkenal dengan kesolehan. Sebab itulah Nabi SAW sendiri menjelaskan perkara tu apabila orang Kristian Najran bertanya kepada Nabi tentang ayat tu, jadi Nabi madah bahawa Bani Israel dulu biasanya ataupun menjadi amalan dalam kaumnya, dia menamakan anak-anak sidaknya dengan nama para nabi dan orang soleh sebelum sidaknya. Nah, jadi dia suka menamakan, dia mengambil, orang kata ambil berkat lah. Nah, orang yang baik tu mungkin anak aku tu akan jadi orang baik lah. Jadi ada kemungkinan pada zaman Siti Maryam terdapat seorang lelaki soleh bernama Harun, atau panggilan tu merujuk kepada keturunannya yang dikaitkan dengan Nabi Harun. Jadi sebenarnya Siti Maryam adik-beradik dengan siapa? Dalam Al-Quran sebut nama adik-beradik Siti Maryam, yang disebut ialah bapanya iaitu Imran, ibunya isteri Imran, iaitu diriwayat dikenali sebagai Hannah yang kita dah sebut sebelum tu. Jadi sebab itulah dalam surah Ali Imran disebut sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Al-Quran menyatakan Siti Maryam mempunyai abang ataupun anak kandung. Jadi senang ceritanya ialah Nabi Harun nang abang kepada Nabi Musa. Sidaknya hidup lebih 1000 tahun sebelum Siti Maryam. Jadi Al-Quran menyebut, wahai saudara perempuan Harun, jangan kita fikir Harun itu abang kandung Siti Maryam. Dalam bahasa Arab dulu, orang selalu dikaitkan dengan keturunan ataupun orang soleh dalam keluarga sidaknya. Macam kita di kampung orang Madatuk, ya cucu Tok Imam, anak Haji, bukan sebab nama Tok je, tapi kerana keluarga tu terkenal dengan agama. Jadi ringkasnya Nabi Harun abang Nabi Musa. Nabi Harun hidup kira-kira 1300 tahun sebelum Siti Maryam. Siti Maryam bukan adik kandung Nabi Harun, cumanya penggunaan ayat Al-Quran tu. Jadi Al-Quran menyebut Siti Maryam punya adik-beradik kandung. Panggilan Ukhta Harun ialah panggilan yang merujuk kepada keturunan, keluarga atau kaitan dengan orang soleh. Bukan hubungan adik-beradik secara langsung tu. Jadi di situ sama je juga. Ada disebutlah, tapi majoriti ulama tafsirnya ada samalah cerita pasal Azar. Azar tu nama bapa kandung Nabi Ibrahim AS. Berdasarkan lafaz dalam Al-Quran tu jelas dalam ayat surah Al-An'am. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapanya, abihi Azar, wa iz qala Ibrahimu li abihi Azar. Jadi setidaknya memahami perkataan abun tu, bapa di situ adalah bapa kandung. Ada pandangan yang kedua. Sebahagian ulama terdapat dalam kalangan ahli nasab dan beberapa ahli tafsir berpendapat bahawa nama sebenar bapa Nabi Ibrahim ialah Tarikh ataupun Tarah. Manakala Azar tu sebenarnya bapa saudara, bapa tiri ataupun gelaran. Kenanya sidaknya berpandangan macam ya. Kerana dalam bahasa Arab perkataan ab ataupun abun semestinya bermaksud bapa kandung. Dia punya hubungan dalam kekeluargaan sidak orang Arab tu. Jadi dia boleh digunakan juga abung, perkataan abung tu di istilah kepada bapa saudara, datuk ataupun penjaga punya panggil bapa juga. Nah, dia dirapat. Jadi ataupun orang yang membesarkan seseorang. Tu di antara sama juga kisah dalam Quran, kisah Nabi Yaqub. Apakah yang kamu sembah selepas aku? Jadi setidaknya jawab,
kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Jadi di situ Nabi Ismail disebut sebagai abun juga, iaitu bapa ataupun nenek moyang kepada Nabi Yaqub. Sedangkan Ismail sebenarnya ialah bapa saudara Nabi Yaqub, bukan datuk kandungnya. Itu menunjukkan istilah ab ataupun abun. Nah, memangnya mempunyai makna yang lebih luas dalam bahasa Arab. Itu kita nak beri faham. Dari segi bila kita baca Quran, kita nanggap kepada terjemahan tu, memang betul lah terjemahan macam tu. Tapi bila ditafsirkan tu, itu memerlukan kepada kehalusan, kedalaman maksud ayat tu. Okey. Rasanya kita dah panjang dah tu nak. Okay, insyaAllah kita akan sambung gig pada ayat seterusnya. Belum habis gig surah Maryam tu. Okay.